Salah kau kalau saya royak, tak jumpa lagi tino hok sesuai dengan saya. Pas orang kata kena ada kijo baru dapat nikah. Dan saya ada ambil kata-kata dari ustaz lah. Ustaz kata kita hidup nak makan gaji kau nak makan rezeki. Kita makan rezeki. Ustaz kata dalam hadis Nabi ada sebut, nikahilah kamu wahai laki-laki, perempuan sesungguhnya ia datang dengan harta. Boleh ustaz kupas sikit hadis tersebut. Dan ada orang royak kata dari ustaz tu sesat. Ustaz sesat maknanya kata lagu tu. Saya usaha dah untuk cari kerja tapi tak jumpa lagi nasihat pencerahan. Gini masalah tu hadis Nabi bukan ambo royak tu. Kau kata nikahilah perempuan sesungguhnya yati nabil mal tu, perempuan itu datang dengan harta tu bukan kata-kata ambo. Dalam khutbah nikah Majlis Agama Islam Kelantan ada sebut hadis tu. Pasila ambo. Dia ada sebut kata bernikahilah perempuan kerana perempuan itu datang dengan harta. Bukan cari harta dulu untuk cari perempuan. Salah terbalik lagu tu. Maka bukan kata-kata ambo sesat. Jadi orang kata ambo sesat tu sebab abang kata lagu ni. Oh, dia kata hadis tu sesat. Oh, berat dia kata hadis tu sesat. Orang tu lah sesatnya. Masalah kerja lah ni gini. Kita nak duduk dengan orang jangan paksa keimanan dia serupa dengan kita. Kita jenis tasawuf. Malah benar tapi walau tasawuf deh. Pok kita ni banyak jawapan muka orang mengaji ni kan. Padahal malah kohong. Tak siwak kerja tiba-tiba kau ya tasawuf. Okey, kalau kita nak duduk tahap tasawuf, jangan paksa orang untuk buat serupa kita. Kalau bini kita suruh cari makan, kita nak tasawuf boleh. Okey, makanan kena sedia, nafkah kena sedia, makan, minum, tempat pakaian. Kita nak mengatik semacam tak siwak kerja tak apa, hak penting nafkah wajib ni. Hak ni duk mengatik, makan dak. Lepas tu suruh bini sabarlah, insya-Allah rezeki mari Tuhan. Berdosa wak kerja lagu tu, hukum dia haram. Lebih baiklah orang pergi kerja tak ngatik, tak sebeh, tapi pergi buat kerja cari nafkah hak wajib lagi banding duk sebeh tapi nafkah tak bui. Tu pentingnya. Maka kita jangan paksa orang lah kalau orang tak terima kita. Ni demo. Janganlah mungkin kita wali, kena cari wali jugalah. Jangan nak nikah ni pilih nikah, cari hak arti-arti, hak comel-comel. Mungkin tasawuf carilah muka supaya ngabate getah pun. Mungkin tasawuf kan tak sia tu nak cari hak comel. Nak cari hak kulit licin, tiba-tiba nak cari hati tasawuf supaya kita tak boleh lah. Jadi kena adil berlaku lah. Kita pun kena tunai hak kita. Jadi orang tu dia ada iman dia. Dia jawab dengan keimanan dia. Sesuai lah. Jangan marah dia. Mungkin kita dulu juga tu juga. Mungkin kita kalau jadi orang Tino, kita akan jadi lagu tu juga. Mari muka, dah lah muka supaya nyepak, kecek tasawuf. Malah kerja. Tapi apabila orang tolak, kata, demo ni dunia. Kalau kita orang Tino lagu mana? Kita nak ada orang lagu tu. Jadi kita kena fikir juga. Cara kecek tu biar pandai orang kata. Demo tak sih, tak apa kita tak marah pun. Tak kurang pun, kapur-kapur. Kena gentleman lah kita. Kita tasawuf kan. Ni orang tak tolak kita, tak tasawuf demo. Jangan kecek lagu tu.